Untuk buka bahagian belakang dia, korang boleh tarik kat sini ataupun letak tangan kat sini dan slide sahaja. Kereta ni datang dengan dua power door, kanan dan juga kiri. Dan ni ialah seat belakang dia. Datang dengan captain seat dengan design half leather full black. Dengan fabric di bahagian tengah, leather di bahagian tepi. Armrest untuk kedua-dua kursi, ada leg rest. Dan untuk naikkan leg rest dia, korang tarik sahaja kat sini. Bahagian atas dia datang dengan panel touchscreen untuk kontrol aircon row kedua dan juga row ketiga. Dekat panel ni, korang boleh kontrol untuk angin blower dia dan juga temperature dia. Dan untuk second row juga, datang dengan full set kapet Mugen. Ini design untuk seat row ketiga dia. Datang dengan seat full fabric dengan color full black. Dengan cup holder di belah kanan dan juga kiri. Untuk yang berminat naik kereta ni, boleh roger je terus. Jom guys, kita tengok belah belakang pula.